Inilah yang selalu cantik stok dekat rumah, sweet potato. Korang boleh makan terus sebab ni adalah ready to eat. Sama ada korang kalau akak-akak selalunya suka macam makan keledek bakar, keledek rebus yang hangat-hangat, akak-akak boleh masukkan dalam microwave atau akak-akak rebus dengan plastik ni sekali. Rebus dalam 2 ke 3 minit cukup. Tapi kalau cantik memang suka yang sejuk. So cantik akan masukkan peti ais dan cantik akan makan bersama kopi O. Apa tak terangkat? Jom kita buka. Murah je korang. Yang ni kenapa cantik stok banyak? Sebab contohlah macam pagi-pagi cantik kena pergi sekolah anak. Cantik tak sempat lagi breakfast. Cantik akan bawa ni masuk dalam kereta. So bolehlah breakfast. Atau macam tiba-tiba malam lapar nak minum petang. Tak sempat nak hidang apa-apa. Koyak je. Boleh terus makan. Okay, dalam dia macam ni. Saiz untuk setiap pack ni dia berbeza-beza ya guys. Korang ada yang dapat satu tapi lebih besar. Atau dapat yang sederhana isi 2. So yang ni cantik isi 2. Kulit ni korang tak perlu kupik, boleh terus makan. Lembut, manis, dia punya caramelize daripada madu dalam keledek ni memang dah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Akak-akak dah tak perlu dah kak beli keledek mentah, akak-akak rebus. Lepas tu keledek tu belum tentu manis. Yang ini jangan risau. Tak ada tambahan gula. So aman untuk akak-akak yang ada gula darah ke macam-macam penyakit ke, amalkan je. Sebab ni keledek manis semula jadi dan sihat. Keledek ni dah manis. Minum kopi O kosong. Atau korang minum teh O kosong. Bismillah. Korang boleh tengok benda ni kalau tak sedap, cantik tak suka, tak akanlah order banyak. Produk ni, jenama ni dikeluarkan juga jagung. Cantik akan review di video terpisah. Mana korang yang nak tengok cantik review jagung ni, komen dulu. Tapi sekarang cantik nak minta tolong korang tengok dekat beg kuning korang dapat harga berapa untuk satu pack. Dia ketahanan lama. Korang tak letak dekat peti ais pun tak masalah tau. Tapi kalau cantik, memang cantik masuk dekat peti ais. Cantik suka yang sejuk. Lembut, manis, buat kita kenyang.